Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So ini aku just unboxing 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part 34 punya, part nombor 34. Untuk kalian boleh tengok part 1 sampai part nombor 33. Macam biasalah, dia punya link tu semua kat description. So kau just perlu tekan je lah kat bawah tu. So Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Maushold. So ni box Pokemon Maushold tu, dia ada packaging yang biasa tu tau, yang plastik tu. Tapi yang tu aku dah tak jumpa. Yang ni pun aku ambil dekat Ion tu dah last. So nak tak nak aku just grab je lah. Nasib baiklah juga condition box dia masih ok lagi, Alhamdulillah. Maybe memang rezeki aku kan. So macam biasalah kat box ni ada dia punya nama tu MS24. Lepas tu banner Takara Tomy. Lepas tu ada Monster Collection ni. And yang ni ada price tag dia RM29.90. Dah sold dah, aku dah beli. Bukan curi memang beli. Lepas tu ada dia punya gambar Pokemon tu lah, Maushold. Ada 4 ekor ni. Tepi dia just gambar macam tu je. Lepas tu belakang dia tulisan Japanese ni, made in Vietnam. And atas dia ada dia punya data tu lah, berat dia berapa, tinggi dia berapa, semua tu. Tepi di belah sini gambar dia daripada yang belakang. Lepas tu bawah dia just ada yang stiker caution ni lah, yang choking hazard. So kalau korang belikan untuk anak korang, hati-hatilah jangan sampai diorang tertelan kan. Tak pasal-pasal kan. So tanpa membuang masa, kita buka dia sekarang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Alhamdulillah tak kemit, tak goyak. Dalam ni selalu dia cardboard tau. Tapi yang ni insert macam yang plastik biasa kita beli toys tu lah. Macam Funko tu. Tapi kalau semua dia buat macam ni pun okey juga tau. So tak adalah tape-tape apa semua. Sumpah comel macam ni. Rasa memang patut dia buat macam ni tau. Daripada dia bagi yang cardboard tu, nak tape-tape bagai. Sekejap Okey, dia ada tape juga ke kat sini. Sekejap aku buka dia punya tape. So kita lepaskan Maushold ni. Cantiknya, comelnya. Sekejap, dia ada 4 semuanya, kena slow-slow. Dia boleh cabut pun benda ni. Cuma kena hati-hati lah. Aku malah nak cabut dulu, aku pegang sekali banyak dulu. Nanti kita tengok satu per satu. So ini Pokemon Maushold tu, ataupun nama Japanese dia Ika Nezumi. Bukan Ika orang Melayu tu, bukan. Lepas tu kategori dia adalah family Pokemon. Sebab ada satu family kan, satu ramai-ramai ni. Sekejap kita cabut satu per satu. Okey, bawah dia ada dia punya tu. Lepas tu stand dia kita letak je kat sini. Sumpah comel gila satu family ni kan. Lepas tu type dia normal type. And dia ni keluar time yang gen ke-9 tu, yang Paldea region. So kita tengok kat dia punya yang Maushold ni, Pokemon dia sama je. Cuma setakat warna yang diubah dia, setakat warna kat chest dia dengan kat bahagian dia punya kaki tu je. Dia setakat ada warna-warna kelabu macam tu je. Muka dia apa semua memang sama je. Detail dia pun semua sama je. Lepas tu belakang dia tak ada apa sangat, setakat ada ekor bulat macam tu je. Ekor dia macam loceng pun adalah juga kan. Aku tak sure mana satu jantan, mana satu betina. Rasa yang ni jantan, yang macam pakai seluar jenis je. Yang betina dia yang ada pakai baju ni, maybe lah kot. Aku tak sure mana satu. Nak pegang pun susah tau yang ni. Lepas tu pocket entry dia, nombor dia 0925, nombor 925. Yang anak dia sama je, setakat post dia lain sikit tu je lah. Maybe anak dia satu jantan, satu betina kot. Lepas tu evolution yang Maushold ni, dia stage 1 dia adalah Tender Mouse. Dia yang 2 ekor macam ni je. Kalau pegang 2 macam ni pun dah jadi Tender Mouse dah. Lepas tu Tender Mouse ni dia berevolve. Final stage dia jadi Maushold. Dia yang 4 beranak ni. Tapi yang Maushold ni dia ada lagi satu form tau. Yang tu family of 3. Tapi yang kita ada sekarang ni family of 4. Boleh je kalau kau nak jadi family of 3, satu ni kau buang. Lepas tu weakness dia weak dengan yang fighting type Pokemon. Biasalah normal type memang akan lemah gila dengan yang fighting type. And yang Maushold ni dia ada kuala juga dekat yang Pokemon Horizon. Cuma dia macam tak penting sangat kot. Dia duduk kat dalam yang kapal yang apa ni, Rising Voltaker tu je. Dia setakat tinggal kat situ je lah. Dia lari makan apa benda tu semua. Lepas tu dia ni cute. Cuma evolution dia macam sampah tau. Tak ada. Dia bukan evolution sangat pun. Setakat dia kahwin je tambah anak macam tu. Dia bukan evolution sangat lah. So inilah first Pokemon yang kita unboxing hari ni, Maushold. Sumpah Pokemon ni comel. Cuma tu je lah, detail dia memang sikit gila tau. Sekejap aku pasang balik kat dia punya stand tu. Lepas tu kita tengok yang Pokemon kedua tu. Aku semua tak sabar nak unboxing yang tu. Second Pokemon yang kita nak unboxing hari ni adalah Screamtail. Ekor menjerit. So ni dia punya box dia. Atas dia macam biasalah ada dia punya nama tu, Screamtail. Ada tulisan Japanese ke, Chinese ke, Korean tu. Lepas tu brandnya Takara Tomy. Lepas tu ada tulis lah Monster Collection ni. Lepas tu dia punya ni ada gambar dia lah, Screamtail tu. Comel lah juga kan. Tepi dia setakat dia punya gambar daripada step side dia. Belakang dia setakat tulis made in Vietnam, tulisan Japanese ni lah. Atas dia ada dia punya data, berat, tinggi dia semua. Tepi dia belah sini gambar dia lagi. And bahagian bawah ni setakat caution je yang choking
King Hazard ni. So tanpa melengahkan, kita buka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kemik, jangan koyak. Kemik sikit, ya Allah. Kemik sikit. Okey. Comel ni dia macam dah menjengah nak keluar cepat kan. Tengok. Sekejap kita lepaskan dia. Okey, yang ni dalam cardboard pula. Yang tu okey, aku baru faham. Yang ni dia dalam cardboard sebab ni satu tau. Kalau yang dalam tu dia buat macam ni, so dia terabur terbuka-buka. Sebab tu yang tu dalam insert yang plastik tu. Okey, aku baru faham. Tapi kalau Pokemon buat yang semua dalam insert plastik tu pun okey lah juga kan. Macam ni nampak macam murah pun ada lah juga. Sekejap aku cut dia punya ni. Kita keluarkan Screamtail. Warna ni dekat kamera ni macam tak berapa nak nampak lah, warna pink dia. Dekat tangan aku memang nampak cantik. Cuma dekat kamera ni dia macam warna putih-putih macam tu. Tapi taklah seputih macam mouse hole tu. So inilah Pokemon Screamtail tu. Tu nama English dia. Nama Japanese dia adalah Sakebushipo. Yang Shippo tu Echo tau dalam bahasa Japanese. Sakebushi tu maybe bising ke apa benda kot macam tu lah. Tapi Shippo confirm memang maksud dia adalah Echo. Lepas tu kategori dia adalah Paradox Pokemon. So kita kat bahagian muka dia sumpah comel dengan mata kuning macam tu, and ada kening, and ada macam yang comel-comel warna pink ni kan. Aku tak tahu apa benda ni, yang cheek ni lah. Lepas tu dia ni ada gigi taring tau, tapi gigi dia macam tak berapa nak center tau. Dia macam tu lah, macam comot kan. Dia punya paint tu gigi dia macam tak berapa nak kena tau, nampak tapi boleh lah, tak apalah. Lepas tu dekat dia punya telinga dia memang sumpah telinga comel. Lepas tu ini ada bulu-bulu dia kot, maybe bulu kot, takkanlah ketumbuhan pula kan. Maybe memang bulu kot sama macam yang ni. Lepas tu yang atas ni rambut dia. Sebenarnya aku tak sure yang ni rambut ke ekor, sebab dia ni ada je ekor. Nampak dia ada ekor. Dia attack dia pun boleh gunakan yang ni, rambut dia ni. Maybe dia ni macam ala-ala Rapunzel tu kot, tapi dia boleh control dia punya rambut. Macam anime-anime je pun kan biasa macam tu kan, ada kuasa rambut kan. Macam cerita Fairy Tail ada yang guna kuasa rambut tu. Flare Corona, dia serang musuh dia guna rambut. Lepas tu type dia adalah Fairy dan Psychic. Tangan dia sangat bulat macam tu je, tak ada jari. Tapi yang ni dia punya ni macam ada berbekas sikit lah, macam tak berapa kena kemaskan dia punya mold ni kan. So nampak dia punya bekas lain ni, tapi tak apalah. Lepas tu kaki dia pun sama je, detail tak ada, sekat warna pink macam tu je, nampak jari-jari macam ni. And dia ni keluar time yang kat Gen ke-9 yang Paldea region tu. Dia ni ada juga keluar dekat yang cerita Pokemon Horizon, yang time diorang explore Paldea Crater tu, diorang nak cari yang Gouging Fire. Gouging Fire aku ada unboxing juga, untuk korang yang boleh tengok macam biasalah, dia punya link tu semua kat description. Lepas tu nombor Pokédex entry Screamtail ni, nombor dia 0985 985. Belakang dia tak adalah apa sangat, sekat bulat macam tu je, ada ekor satu macam ni. So yang aku confuse sikit, dia ni ada ekor tapi ada juga macam ni. Aku pun tak sure mana satu ekor dia. Maybe ni memang digunakan kuasa yang rambut tu kot. Lepas tu yang Screamtail ni dia tak ada evolve lagi. Maybe lepas ni ada lah kot, sebab Pokemon tu pun tak ada explore sangat yang Paldea Crater tu. So banyak lagi yang tak discover lah pasal Pokemon ni. And class dia adalah Ancient Paradox Pokemon ataupun Past Paradox Pokemon. Pada kira Pokemon yang zaman dulu lah. Lepas tu yang kat Pokemon Horizon tu, ada satu musuh dia jahat tu tau, yang perempuan tu, Sango. Aku tak tahu nama English dia apa. Dia ada tangkap tau Screamtail ni. Lepas tu dia pandai yang bagi nama yang ni Onipurin, sebab dia tak tahu nama Pokemon ni apa. Sebab dia ni kan ancient relative Jigglypuff tu kan. Tapi yelah, dia tak tahu apa benda, so dia pun pandai lah panggil Onipurin macam tu. Lepas tu Screamtail ni dia tak ada lagi lah Mega Evolution dengan Gigantamax tu, tak ada. Dia just ada yang shiny form tu je. Yang shiny dia pun lawa juga tau, warna purple. Cuma dia tak ada keluar dekat anime lagi lah, dia just ada keluar dekat game je. So inilah Pokemon yang kita nak unboxing hari ni, Screamtail ataupun nama Japanese dia Sakebushipo. So inilah dua Pokemon yang kita nak unboxing hari ni. Kita ada Mousehole dan juga Screamtail. Antara dua ni mana satu favourite korang? Favourite aku adalah yang Screamtail ni, sebab dia ancient Paradox Pokemon kan. Antara yang Paradox Pokemon ni dengan yang Pokemon biasa yang pelik ni, so aku akan pilih yang ancient Paradox Pokemon ni. Lepas tu yang Mousehole ni dia bukan evolve sangat pun, dia macam beranak pinak macam tu je. So sampai sini lah video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni, and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell notification untuk video berdebat. So korang kalau ada apa-apa idea untuk apa korang unboxing pasti korang jangan lupa komen kat bawah. Lepas tu untuk korang yang boleh tengok aku unboxing Pokemon Takara Tomy part 1 sampai part nombor 33, part nombor 33 tu, macam biasalah dia punya link tu semua kat description. So korang just perlu tekan je lah kat bawah tu. And macam sebelum ni aku ada juga buat yang cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Macam biasalah dia punya link pun sama, semua kat description. So tu je lah, until next video, bye.